Shopee. Shopee kita juga tak boleh nak buat apa-apa. Baru-baru ini, TikTok projek komuniti kita. Ada something yang dia pergi masukkan rules yang menyebabkan kita punya projek komuniti kita tu kena ban. Kita tak jual apa-apa. Kita tak cakap apa-apa. Dan kita kena ban projek komuniti kita punya TikTok. Ya. Abang Zam berapa banyak TikTok account Abang Zam? 3. Abang Zam ni dah kata TikTok because saya dah ban TikTok dah. Ya. Message notification apa aku tak buka. Ya. Sebab apa dia ban aku ban kau balik. Yalah. Olivia, apa berlaku hari ni? Hari ni saya sebenarnya nak buat video balik. Lepas tu sebelum tu kita tadi ada mesyuarat berkenaan kita nak buka TikTok yang lain lah untuk kita punya projek komuniti kita, sebab projek komuniti kita tu kena ban. Jadi saya cakaplah dengan Aidil, gunalah I punya TikTok yang lagi satu tu, akaun yang kedua. Sebab saya kata akaun yang kedua tu ada belas-belas ribu follower, video pun tak banyak kan. Lepas tu Aidil kata, tengoklah macam mana. So saya try lah pergi cari. Saya try lah sebab saya dah lupa dah sebenarnya nama akaun tu, saya dah lupa. Tapi I rasa macam Mak Iban Olivia. So I dah lupa nama akaun tu. I pergilah cari dekat TikTok. Bila cari dekat TikTok, Siti Zulaikha Olivia semua tak ada. Apa video yang berkenaan tentang saya, tentang apa yang saya cakap. Dia punya video yang pernah ada 4 juta view tu pun hilang. Hilang. Yang tu memang dah lama hilang. Ini yang baru-baru. Yang lepas tu bila saya search balik Siti Zulaikha Olivia JKM pun tak ada. Lepas tu Olivia Demi Negara pun tak ada. Lepas tu Olivia Hentam JKM pun tak ada. Video lain nama yang lebih kurang sama ada naik, tapi video saya memang tak ada guys. Memang tak ada langsung. Akaun tu pun dah tak ada Akaun tu dia bertukar jadi macam lepas tu saya search Mak Iban Olivia pun tak ada. So akaun tu yang akaun saya tu dia punya nama akaun tu seingat saya macam Mak Iban Olivia, saya letak dekat situ. Tapi bila cari akaun tu dia bertukar jadi nama user 900 berapa entah. So nanti I kena pergi rumah, I nak kena buka sebab yang tu dekat handphone lagi satu. So nak kena buka, nak kena tengok balik macam mana kan. So saya cakaplah dengan Aidil, I ni dah macam di-erase daripada TikTok je. Aku dah tak wujud dah. So dia rasanya dia dah mungkin dalam masa, sebab dalam seminggu lepas, 2 minggu lepas akaun tu masih ada. Kan? Yelah, ada kemungkinan akaun tu telah dikekang daripada ditonton di Malaysia. Tak tahulah sebab I pun macam Abang Zam juga dah lama tak buka TikTok. Sebab sebelum ni saya buka tengok video dekat TikTok menggunakan projek komuniti kita. Bila projek komuniti kita dah kena ban, so saya